Aku dah diingatkan banyak kali. Jangan buka cermin waktu ada kematian. Semua cermin dalam rumah itu dah ditutup. Semua. Kecuali satu. Yang aku buka sendiri. Dan malam tu, aku nampak sesuatu dalam cermin. Yang masih baring di tempat jenazah tadi. Padahal, jenazah dah tak ada di situ. Cerita ini berlaku di sebuah kampung di Malaysia. Diceritakan oleh seorang lelaki yang kita panggil Aiman, bukan nama sebenar. Ketika itu Aiman baru berumur 12 tahun. Orang tua selalu kata, umur macam itu, mata masih terang. Hari itu, sepupu Aiman meninggal dunia. Rumah dipenuhi orang. Ada yang membaca doa, ada yang menangis perlahan, ada yang sibuk menguruskan jenazah. Suasana bising, tapi dalam masa yang sama, sunyi. Sebelum maghrib, Nenek Aiman berdiri lama di depan cermin. Dia tak bercakap. Dia ambil kain putih dan tutup cermin itu perlahan. Aiman perhati. Dia tanya, "Kenapa kena tutup?" Nenek tak terus jawab. Dia cakap perlahan, "Kalau ada orang yang dah pergi, biar dia pergi dengan tenang. Jangan kau buka jalan untuk benda lain masuk ikut. Cermin bukan sekadar untuk tengok muka. Kadang, ia simpan apa yang kita tak nampak." Aiman diam. Dia hanya pandang neneknya. Kemudian dia angguk perlahan. Seperti dia dengar, tapi tidak benar-benar faham. Malam itu, ibu Aiman duduk dekat dia. "Jangan buat kerja yang kita tak faham. Kalau orang tua dah tutup, maknanya kita kena ikut. Bukan semua benda kita perlu tahu." Di pintu belakang, ayah Aiman berdiri. Dia dengar semuanya. Perlahan, dia berjalan masuk. Langkahnya berat. Dia mendekati Aiman. Matanya tajam tapi tenang. Dia cakap, "Kalau orang tua dah pesan, itu bukan untuk kau lawan. Dengar, ikut saja. Benda yang kau tak nampak, tak bermakna dia tak ada." Aiman diam. Tapi dia jenis begitu. Kalau dilarang, lagi dia nak buat. Dia berdiri di tepi ruang tamu. Matanya tertumpu pada cermin yang ditutup. Dia bergerak perlahan. Tiada siapa perasan. Semua orang sibuk. Dia capai kain putih itu. Dia tarik sedikit. Tunggu. Tak ada apa berlaku. Dia tarik lagi. Masih diam. Aiman senyum kecil. "Biasa je." Kemudian dia buka cermin itu sepenuhnya. Pantulan dia jelas. Dia buat muka. Dia senyum. Dia tutup balik. Kali ini, dia ikat sedikit kain itu. Malam itu, rumah jadi lebih sunyi. Aiman lalu ruang tamu. Cermin itu terbuka sedikit. Dia berhenti. Dia buka kain itu. Dan kali ini, dia nampak sesuatu. Dalam cermin, ada sesuatu yang baring di tempat jenazah tadi. Aiman diam. Matanya perlahan menurun. Dan dia berbisik, "Abang? Irfan?" Tiada jawapan. Aiman panggil lagi, "Abang Irfan." Makhluk itu mula bergerak. Perlahan. Sangat perlahan. Bau mula datang. Busuk. Macam kain lama yang lama tersimpan. Dan dari dalam cermin, bunyi muncul. Krrr. Krrr. Makhluk itu dibalut kain. Kain itu tak putih bersih. Kelabu kekuningan. Ada kesan tanah. Macam kain itu pernah lama disimpan di dalam tanah. Lama, terpendam dan baru diangkat keluar tanpa dibersihkan sepenuhnya. Di celah lipatan kain, sesuatu bergerak. Cacing-cacing putih. Banyak. Bergerak perlahan. Seolah-olah kain itu sendiri menjadi tempat mereka hidup. Makhluk itu mula bangun. Perlahan. Dalam keadaan terduduk. Tangannya terikat. Kain di lengannya bersilang ketat. Gerakan itu perlahan, seolah-olah dipaksa. Dan perlahan-lahan, penutup mukanya jatuh. Sedikit demi sedikit. Tidak terus jatuh. Hanya turun perlahan.
Dan bila wajah itu terdedah, lubang matanya gelap, kosong, hitam pekat. Dan dalam kegelapan itu, sesuatu mula bergerak. Satu cacing putih, besar, perlahan-lahan keluar dari dalam lubang mata itu. Kemudian, cecair hitam mula menitis dari mulutnya. Perlahan, jatuh ke kain di bawahnya. Bau menjadi lebih kuat, lebih busuk, lebih menyengat. Seolah-olah ia datang dari dalam makhluk itu sendiri. Dan di dalam lubang mata itu, lebih banyak cacing bergerak. Belum keluar, tapi sudah ada. Menunggu. Makhluk itu tidak bergerak, hanya duduk, hanya memandang. Dan Aiman tahu, ia sedang melihat balik. Aiman jatuhkan kain itu. Dia tutup cermin itu kuat-kuat. Dan kali ini, dia tak buka lagi. Keesokan pagi, dia cerita pada nenek. Nenek diam lama. Kemudian dia cakap, "Dah pesan, jangan buka. Waktu ada kematian, cermin bukan sekadar pantul. Kalau kau biar ia lihat, ia akan mula ikut." Selepas kejadian itu, Aiman jatuh sakit, demam panas. Tubuhnya panas, seperti terbakar dari dalam. Dia tidak sedar lama. Matanya sering terbuka separuh, seolah-olah sedang melihat sesuatu yang orang lain tidak nampak. Dia dibawa ke hospital. Doktor kata hanya demam biasa. Diberi ubat, tapi tidak sembuh. Seminggu berlalu. Demam masih berlanjutan. Tubuhnya semakin lemah. Akhirnya, Aiman dibawa berjumpa seorang ustaz yang terkenal di kampung itu, yang juga memahami hal-hal seperti ini. Orang itu hanya melihat Aiman, kemudian diam lama. Tidak terus bercakap. Dia ambil masa. Kemudian dia berkata perlahan, "Ada yang ikut budak ni. Benda tu tak datang dari jauh. Dia dah ada sejak dia buka jalan." Aiman diam. Matanya kosong. Seolah-olah dia sudah tahu. Orang itu sambung, "Dia tak sakit sebab demam. Dia sakit sebab dia dilihat." Dan ketika itu, Aiman teringat lubang mata hitam itu dan pandangan yang tak pernah berkelip. Sejak hari itu, Aiman tak pernah lagi melawan. Sebab dia tahu, apa yang dia nampak malam itu bukan arwah, tapi sesuatu yang hampir jadi manusia. Dan sekarang, ia sudah mula mengikut dia.